Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Cikgu. Okey, hari ini apa khabar semua? Sihat ke tak? Sihat. Sihat, alhamdulillah. Hari ini semalam cikgu ada meminta kamu untuk buat ulang kaji tentang tata bahasa, dan cikgu nak kena pasti bersama kamu tentang kesalahan tata bahasa yang seringkali pelajar lakukan di dalam kelas. Okey, tanpa membuang masa, cikgu nak kita mulakan kelas ini dengan okey, sebelum tu cikgu nak kita buat kotak beracun. Okey, Yusyari boleh bangun? Boleh kamu pusingkan, boleh kamu datang ke sini dan pusingkan kotak beracun tersebut, menghadap ke hadapan. Okey, kotak beracun apa dia nama? Kata ganti nama. Okey, kata ganti nama. Cikgu boleh ajar kata ganti nama. Boleh duduk. Okey, kata ganti nama adalah, apakah itu maksud kata ganti nama? Kata ganti nama ini bermaksud merujuk kepada kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang ataupun pihak yang terlibat dalam percakapan, penulisan. Jadi penggunaan kata ganti nama diri ini membantu untuk elakkan pengulangan nama yang sama dalam ayat dan memastikan komunikasi lebih berjaya, lebih lancar. Okey, pecahan kata ganti nama. Okey, kata ganti nama, minggu lepas cikgu telah mengajar kamu semua tentang kata ganti nama. Berapakah kategori kata ganti nama? Siapa nak jawab? Boleh bangun. Siapa nak jawab boleh pegang ni. Okey. Tu ke hadapan. Okey, Yusyari, berapa kata ganti nama? 3. Boleh kamu sebutkan kata ganti nama yang pertama? Kata ganti nama diri pertama. Contohnya saya, lagi aku, kami, kita. Kita. Saya suka makan nasi lemak. Contohnya saya menunjukkan diri kita sendiri. Kami akan pergi ke taman. Kami ini melibatkan sikit atau ramai? Ramai, lebih pada seorang. Okey, kata ganti nama diri yang kedua. Boleh Yusyari baca? Merujuk kepada orang yang diajak bercakap, pendengar ataupun yang dihadapi. Contoh kata ganti nama kedua, awak, Kamu, saudara, saudari. saudari. Contoh ayat boleh Yusyari baca? Awak Ingin. ingin. Kuat Yusyari? Awak ingin. Pergi ke pasar. Yang bawahnya? Kamu harus membuat kerja. Rumah. Okey, kata ganti nama diri yang ketiga adalah merujuk kepada orang yang dibicarakan ataupun orang yang terlibat dalam percakapan. Contohnya yang ketiga adalah dia. Dia tu seorang atau ramai? Seorang. Kalau ramai, mereka ataupun ia. Contoh ayat, dia sedang membaca buku. Okey. Cikgu nak tanya soalan. Okey, soalan. Cikgu nak tanya soalan kepada kamu semua. Okey, yang belakang tolong duduk diam dan bagi perhatian. Soalan pertama. Pilih ayat yang betul ya. Cikgu nak kena pasti masalah atau kesalahan yang kamu sering lakukan. Yang sering kalau kamu lakukan, yang pertama, pilih ayat yang betul dengan menggunakan kata ganti nama diri yang tepat. Dia pergi ke kedai membeli makanan. A. Dia pergi ke kedai membeli makanan. Ada B. Saya pergi ke kedai membeli makanan. B. Yang mana satukah jawapan yang betul? Boleh sesiapa nak jawab? Kalau sesiapa nak jawab boleh angkat tangan. Jawapannya apa? B. Salah. Kalau jawapan B adalah salah, sebab apa? Okey, kita kena pasti. Kena pasti apakah masalahnya.
Apakah kesalahan yang dilakukan oleh Yusyari? Kenapa Yusyari kata B? Sedangkan ianya adalah salah. Okey. Kerana A yang betul, dia pergi ke kedai membeli makanan yang sepatutnya. A adalah betul kerana B salah. Saya pergi ke kedai membeli makanan. Kenapa A adalah betul? Ayat yang betul. Sebabnya B salah jika ingin merujuk kepada orang yang ketiga. Siapakah itu orang yang ketiga? Dia, mereka, ia. Sebab dalam ayat ni dia merujuk kepada orang yang ketiga. B salah. Yang seharusnya menggunakan dia. Dia adalah orang yang ketiga. Jadi jawapan yang betul adalah bagi kata ganti nama adalah dia pergi ke kedai membeli makanan. Faham Yushairi? Faham. Faham Al-Fatih? Faham. Faham Kasyaf? Faham. Aina faham? Aina? Kata ganti nama yang ketiga. Kamu semua kena tahu bagaimanakah untuk menggunakan kata ganti nama dengan betul di dalam sesebuah ayat. Okey, soalan yang kedua adalah soalan yang kedua yang ini cikgu tanyakan kepada kamu semua. Ini okey, soalan yang kedua adalah berkenaan kata ganti nama juga. Yang kedua adalah pilih ayat yang betul dengan menggunakan kata ganti nama diri yang tepat. A. Saya suka bermain bola sepak dengan kawan-kawan saya. B. Saya suka bermain bola sepak dengan kawan-kawan mereka. Kawan-kawan mereka. B. Boleh Al-Fatih, boleh kamu berdiri dan berikan jawapan A atau B? A atau B? Cakap kuat-kuat. Boleh kamu bacakan jawapan, kenapa jawapan A? Boleh kamu bacakan kuat-kuat? Saya suka bermain bola sepak dengan kawan-kawan saya. Okey, kenapa tidak menggunakan? Okey, bagus, betul jawapan kamu itu. Kita tidak menggunakan kawan-kawan mereka. Tadi cikgu kedengaran Yusyari kata kawan-kawan mereka. Salah kawan-kawan mereka. Kita kena katakan kawan-kawan saya. Saya ni merujuk kepada kata ganti nama yang pertama, merujukkan kepada diri kita. Jadi mereka tu kepada kawan-kawan mereka yang ramai. Dalam ayat ini kita fokuskan kepada kata ganti nama pertama, iaitu saya. Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ya. Pilih ayat yang betul dengan menggunakan kata ganti nama diri yang tepat. A. Dia pergi ke kedai membeli makanan. Dia pergi ke kedai membeli makanan. A. B. Saya pergi ke kedai membeli makanan. Yushairi, yang manakah jawapan yang betul? B. Salah Yushairi. Jawapannya adalah A. Kenapa kata A? D. Kita nak merujuk kepada kata ganti nama yang keberapa? Dia adalah kata ganti nama yang keberapa Yushairi? 3. Saya, aku, kami, kita kata ganti nama pertama. Yang kedua adalah kata ganti nama kedua adalah awak, kamu, saudara-saudari. Yang ketiga adalah kata ganti nama dia, mereka, ia. Jadi dalam ayat ini dia pergi ke kedai membeli makanan. Sepatutnya A, dia, bukannya saya. Sebab dia merujuk kepada kata ganti nama yang ketiga. Boleh faham Yushairi? Boleh, bagus. Okey, cikgu tengok di sini kamu perlu perbaiki ya. Kamu perlu tahu bagaimana untuk menggunakan kata ganti nama secara tepat di dalam sesebuah ayat. Iaitu, okey, boleh ulangi apakah kata ganti nama yang pertama? Saya, aku, Lagi?
Kami. Kita. Okey, Al-Fatih, boleh kamu berdiri? Kata ganti nama yang kedua apa dia? Boleh kamu bagi tahu di sini? Kamu saudara. Kamu saudara. Bagus. Boleh duduk. Dan kata ganti nama yang ketiga, Yusyari, apakah dia? Dia, mereka, ia. Bagus. Kamu dah faham cara penggunaan kata ganti nama? Sudah. Sudah. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Kita gunakan lagi kotak beracun. Al-Fatih, boleh berdiri dan pusingkan kotak beracun ini. Kotak beracun. Pusingkan. Okey, pusingkan di atas meja. Kata tanya. Okey, cikgu akan jelaskan dan menguraikan tentang penggunaan kata tanya. Okey, kata tanya. Mana kata tanya? Ini dia. Okey, apakah itu maksud kata tanya? Kata tanya iaitu bermaksud untuk membentuk soalan dalam ayat. Maksudnya ia melibatkan soalan, jadi kita sebut kata tanya. Ia bertujuan untuk menanyakan sesuatu perkara atau mendapatkan maklumat. Ia adalah untuk mendapatkan maklumat. Kata tanya, bertanya tentang sesuatu perkara atau mendapatkan maklumat daripada orang lain. Kata tanya fungsi dia adalah menggali jawapan yang spesifik dalam perbualan atau tulisan. Boleh Yusyari Kasyaf beri perhatian kepada pengajaran dan pembelajaran cikgu pada hari ini? Okey. Bagus. Kata tanya. Okey, apa digunakan untuk bertanya? Contoh ayat apa yang kamu buat? Siapa menanyakan, melibatkan orang? Siapa yang datang semalam? Contohnya. Mengapa? Ditanyakan untuk bertanya tentang sebab atau alasan yang berlaku. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Contoh ayat, bagaimanakah cara kamu menyelesaikan masalah ini? Yang seterusnya, bila menunjukkan masa atau waktu. Bila kamu pergi bercuti. Dan seterusnya, di mana digunakan untuk menanyakan sesuatu tempat atau lokasi. Contoh ayat, di mana kamu tinggal. Dan akhir sekali, berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau kuantiti. Berapa banyak buku yang kamu beli? Yusyari Kasyaf, boleh kamu duduk dengan elok? Silakan duduk, Yusyari Kasyaf. Okey, cikgu nak bertanyakan soalan dan nak mengenal pasti bersama-sama kamu. Cikgu mahu menguji sejauh manakah kamu faham tentang kata tanya. Adakah kamu sudah bersedia, anak murid? Para pelajar? Sudah. Ini nota yang cikgu pernah bagi kepada kamu. Tolong beri perhatian di dalam kelas, ya. Okey, cikgu ingin bertanyakan soalan kepada kamu dan cikgu mahu kamu mengenal pasti kesalahan apakah yang terdapat di dalam ayat ini. Aku suka pergi ke kedai membeli aiskrim. Yusyari, boleh kamu bangun? Okey, Yusyari. Hari ini kita ada buat kotak bunga. Okey, kotak bunga. Kotak bunga ini kotak bunga. Kotak bunga ni. Okey, ini adalah kotak bunga yang cikgu telah sediakan kata ganti nama. Kata tanya. Sekali ni kata tanya. Okey, Yusyari. Cikgu ingin bertanya kepada kamu. Apakah jawapan yang sepatutnya diletakkan di sini? Cikgu tanya. Okey, cikgu ulangi soalan yang lain kalau kamu tidak tahu. Okey, kita bertanya balik tentang kata tanya. Okey, kata tanya, bertanya.
Tempat kosong. Okey. Ia adalah digunakan untuk menanyakan orang. Okey, jawapannya. Okey. Yang datang semalam. Okey, Yushari, boleh kamu letakkan jawapan? Boleh kamu tulis sendiri jawapan? Boleh. Yushari, boleh kamu ambil pensel? Okey. Marker. Ha. Tempat kosong yang datang ke rumah semalam. Apakah jawapannya? Tempat kosong. Jawapannya ada di sini, iaitu kata tanya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, bila, di mana, berapa. Okey, boleh kamu tunjukkan ke di hadapan? Siapakah? Adakah betul? Ada anak nombor yang lain? Betul ke salah Al-Fatih? Betul. Betul. Siapakah yang hadir, yang datang ke rumah semalam? Ke rumah kita semalam. Bagus, Yushari. Tepuk tangan untuk Yushari. Bagus. Boleh kamu tutup Yushari. Bagus, Yushari. Kamu telah faham cara menggunakan kata tanya. Seterusnya, tempat kosong yang kamu buat di sini. Bolehkah Al-Fatih tulis jawapan yang kamu buat di sini? Tulis jawapan. Okey. Cepat Al-Fatih, masa tengah berjalan. Oh, jawapan Fatih di mana ya? Cikgu kata ayatnya tempat kosong yang kamu buat di sini. Salah. Jawapan di mana tu adalah salah, kesalahan. Di mana ni menunjukkan tempat. Jadi apa jawapannya? Jawapannya adalah apakah yang kamu buat? Apa yang kamu buat di sini? Apa? Pertanyaan apa? Bukan di mana. Di mana tu adalah tempat. Apa tu kita bertanyakan tentang. Cuba tengok ayat ni. Digunakan untuk menanyakan perkara, benda atau situasi. Boleh berikan perhatian? Boleh. Salah. Ingat tu Syairi.